kereta sporty dipandu sebaris sebegini di jalan raya, maka terpalinglah kepala pengguna jalan raya yang lain. Kelab RX-8 ini mempunyai lebih 300 ahli di seluruh Malaysia dan kebanyakannya berada di Lembah Kelang. Ini baru sikit. Bayangkanlah kalau semuanya turun. Yang unik tentang RX-8 ni ialah ia satu-satunya model kereta di dunia yang menggunakan enjin rotary atau putaran berbanding piston pada enjin kereta biasa. Nampak daripada luar macam ada dua pintu je kan? Sebenarnya ada dua lagi pintu yang tersembunyi. Tadang! Rasa macam dalam peti ais pula. Jemput minum. Ini boyfriend awak kan? Bike ni dia sayang Mimi lebih ke sayang kereta lebih? Nak tanya sikit. Dia sayang kereta lebih. Sayang kereta lebih? Apa contoh yang dia buat lah awak rasa dia sayang sangat ke kereta dia lebih daripada sayang kat awak? Kalau dia dapat duit, dia tukar kereta, dia buat apa? Dia tak bagi kat awak sikit pun? Tak, dia lebihkan kereta dia. Okey, baik nak tanya sikit lah. Dalam banyak-banyak kereta kat Malaysia ni kan, kita ada macam-macam kereta. Kenapa kereta ni yang menjadi, orang kata, pilihan Bai sendiri? Dia style lah. Lepas tu dia 1.3. 1.3 je ni? 1.3 je. Mimi sendiri kalau Bai pergi mana-mana memang ikut? Ikut. Ikut je? Bodyguard ni? Bodyguard, secretary semua dia. Selalu dia buat apa? Kat sini banyak perempuan-perempuan ni. Bahaya tu kan? Sebab tu lah kena ikut. Kan? Apa seronoknya join club ni? Seronok dia macam kelab ni ada event lah. Banyak event macam ada convoy, lepas tu ada photoshoot. Bila jumpa borak pasal apa dah modified. Apa kau modified dah modified ke kan? Macam tu lah. Lepas tu boleh kongsi macam ada problem, boleh tanya diorang lah macam tak reti yang ni apa rosak kan. Macam cerita initial D. Okey, kalau RX-8 standard, dia punya pintu macam ni je. Biasalah kan. Tapi kalau dah gila bikin, ini dia. Awal sekarang bersama satu-satunya kereta yang telah pun diubah suai di Malaysia yang pintunya bukan macam tu, tapi macam ni. Apa lagi kalau dah buka ke atas ni, jom lah kita masuk. Silap masuklah belah sana. Ini bukan alternator. Itu engine di dalam. Bawah? Almost to the back lah. Saya difahamkan enjin ni tak guna piston biasa. Tu cerita sikit tu yang menarik sikit pasal enjin ni. Enjin ni adalah rotary. Biasanya macam ni. Satu rotary adalah 650 cc. So dia ada dua rotary, 650 kali dua lah. Bila dia pusing, so instead of piston dia akan pusing macam ni. Piston begini, rotary macam so dia akan pusing macam ni lah. Manual ni boleh rev sampai 9,000 RPM. Oil consumption macam mana? Oil consumption dia lebih tinggi sebab dia rotary. Rotary dia akan burn lebih banyak minyak lah. Selaku committee member untuk RX-8 Club Malaysia ni, apa aktiviti-aktiviti yang selalu buat? Our member are very active. Kita buat banyak aktiviti. Kita go-kart. Ambil ni nak pergi masuk go-kart? Bukan. Aktiviti yang biasa ada. Selain daripada tu, apa lagi aktiviti? Kita ada drift? Convoy, drift juga. Convoy boleh buat drift? Saya tak boleh buat. Tak boleh buat. As a family man, I think ini kereta ni 4-seater. That's best of all. So it's perfect for family. Tengok seat dia. Biasanya ada dua jenis, ada leather ataupun suede lah. Ini standard. Ini standard suede. 8 airbag. So there are a couple of variants of models lah. Yang ni full specs. Ini ada sunroof. So you get everything lah.
Alright, selalunya lelaki yang sering dikaitkan dengan kereta, dengan kepantasan, dengan benda-benda panas macam ni. Selalu perempuan kan, dia suka pergi shopping, buat kuku, pedicure, manicure. Tapi bukan untuk wanita daripada Labuan. Sharon. Hai Sharon. Hello. Kenapa kau berubah? Selalu perempuan suka benda-benda yang lembut-lembut. Kenapa you suka kereta and fast? Okay, initially I like this car because of the shape. Okay? Oh, shape. Yeah, it's a so-called like a poser car lah. Yeah. Then eventually when I joined the club, RX8 club, then only I get to be more into the car. So sebelum you ada kereta ni, you memang suka bawa kereta laju-laju ke ataupun minat kereta ataupun bila tengok RX8 je baru jatuh cinta? Minat kereta, jatuh cinta dengan RX8. Yeah, and then lepas tu suka bawa laju-laju. Wah. Only in the track lah. Track lah Not on the kan. road, yes. Cerita sikit pasal kereta you. Tengok kereta you. Dia lain daripada yang lain. Kalau tengok daripada jauh kereta ni macam kasut. Nampak tu? Tu tali dia. Lepas tu ada dia punya jahitan dekat sini. So boleh cerita sikit? Design ni adalah inspired by satu contest lah, Skin Your Razor. So we need to actually convert the shoe into the car itself. This design has brought me to Maranello, Italy. Dapat pergi. Nak tengok design dia ni dia. Nampak tak? Yeah, nampak macam kasut kan? Okey, laki-laki semua kat belakang tu cerita pasal tayar lah, pasal ni lah kan. Kalau perempuan-perempuan cerita pasal apa selalu? Juga pasal kereta lah. Pasal kereta juga? Yeah. If masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang rimau mengaum. Yes. So when they talk about cars, kita pun talk about cars lah. You ganas lah you Sikit lah tak macam you. sangka. Tengok you macam perempuan-perempuan lembut saja kan.